dan kita gunakan juga melalui APEC dan ASEAN untuk meningkatkan intra-ASEAN trade. Kerana sekarang ini sangat rendah, 22%. Apa langkah yang dibuat sekarang? Kita gunakan QR payment dan cash transfers. Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Kemboja. Mula 5 negara telah melaksanakan, dan dengan APEC, alhamdulillah mereka iktiraf peranan Malaysia dalam sidang ASEAN. Ramai yang menyebut hal yang demikian. Tetapi yang penting persetujuannya ialah inisiatif AI APEC. Inisiatif AI APEC ini kita masukkan soal nilai dan soal kemanusiaan dan soal jati diri negara masing-masing. Ya. Tidak boleh dipaksakan berdasarkan kerangka program kaedah yang ditentukan oleh negara luar. Ini dari segi keputusannya diterima, maknanya tidak boleh kita diharapkan untuk menerima sepenuhnya. Dan inilah yang juga saya bincangkan dengan pengasas Nvidia. Sekarang ini dah $5 trilion, orang terkaya di dunia, yang menemui saya di Korea baru-baru ini. Bagi Malaysia, 80% daripada seluruh jumlah perdagangannya adalah di negara APEC. Jadi untuk itu, Abang Pasu, ya, kita mesti berikan penekanan. Ini survival negara kita, kena 80%.